Assalamualaikum. Hari ni aku nak kongsi, dia kata banyak kali dah saya buat video ni ha. Cuma nak buat sekali lagi. Nak kongsi cara-cara nak buka ni. Magnet ni. Magnet ni. Skru ni. Skru kau nak ni. Buka jangan buat terus. Jangan buat terus sebab dia akan merosot ke baterai ni. Buka sama dengan auto ni. Biar ada genggam. Bila ada genggam ni kita buka dulu. Ya. Biar magnet ni terbuka dulu. Lepas tu barulah boleh buka. Kata buka kau tu lah. Kita cabut magnet lah. Biar magnet ni terbuka dulu. Barulah boleh habis. Okey, sekejap lah. Bila dia terbuka ni, barulah boleh buat benda ni. Skru ni. Sebabnya untuk mengelakkan ni, dia jadi keping lah, dia jadi keping, jadi terik dia rosak ah. Kadang-kadang ada sesetengah tu baten dia jadi belok. Apa? Buka. Bila dah terbuka, apa lagi? Cabut lah. Cabutlah benda ni. Tak ada masalah. Main dengan sebelah tangan kan. Satu lagi, masa nak pasang balik, pastikan cuma minyak dalam ni. Baten ni cuma minyak. Setiap dalam ni, butir dia ni isi minyak. Dalam lubang ni isi minyak. Baru pasang balik. Apa-apa? Patutlah nak tunjuknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.